Tahukah anda, ada beberapa business owner yang mempunyai pelbagai jenis bisnes. Kenapa business owner tersebut ada banyak sangat SSM? Saya nak komen ni berdasarkan perspektif dan pengalaman saya. Untungnya kalau kita ada banyak jenis bisnes, ini menyukarkan LHDN untuk menentukan perbelanjaan tersebut tidak boleh tolak cukai. Ini kerana, contoh, kalau anda membeli emas untuk pakai, anda boleh claim di bawah peruntukan, di bawah SSM kedai emas. Kalau anda membeli kereta, anda boleh buka kedai rental kereta. Anda boleh mengatakan ini untuk bisnes kereta. That's why orang yang ada banyak diversified business memang mudah untuk tolak cukai, dan kita sebagai LHDN ni agak sukar untuk mengenakan orang tersebut. Namun dokumentasi kena mantap. Kalau dokumentasi tak mantap pun kita boleh kesan. Sekiranya anda menipu, memanipulasi maklumat, buatlah bisnes dengan cara yang benar. Kalau kita kurang lapor cukai, apa terjadi? Contoh, kita mendapat bilion dolar ringgit setahun dan kita tak sumbangkan kepada kerajaan. Ia memberikan implikasi dan menyebabkan kadar inflasi menjadi lebih tinggi disebabkan duit kerajaan kena produce lagi banyak sebab kehilangan duit dalam market yang tak declare cukai. Jadi siapa yang tak declare cukai betul-betul? Declarelah cukai anda. Ingat, cukai lancar, bisnes goyang tak gentar.